hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinatun Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Wajar kita memuliakannya dengan mengingatkan kepada kita tentang significance dan keunikan peristiwa hijratun Nabi itu. Pertama kerana keyakinan kita tentang kekuatan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik bagi kita. Keduanya dari sudut akhlak-akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi semangat itu kita merayakan. Tapi ada beberapa pengajaran yang saya dapat ukir daripada ulama yang membicarakan, nulis dan cuba kita hadam. Pertama, peristiwa itu berdasarkan keyakinan bahawa harus berlaku perubahan atau transformasi keseluruhan masyarakat dari penyembahan kepada amalan syirik kepada keesaan Allah. Budaya yang terikat dengan fahaman asabiyah yang menyesatkan, menilai kepentingan suku atau kaum atau kabilah kepada penilaian kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip hukum. Ketiga, meninggalkan amalan penindasan, pemerasan dan kezaliman. Itu yang apa yang periode hijrah. Abul Hasan Ali Nadwi, salah seorang ulama India yang tersohor, pernah menyampaikan pandangan dia tentang characteristics of a jahiliyah society. Maknanya bila orang yang berilmu itu memutablitkan kenyataan, mengiyakan apa yang palsu dan memalsukan kebenaran. Yang kedua, di antara yang punya harta. Punya harta itu masyarakat yang kita ciri characteristics of a jahiliyah society. Maknanya guna kekayaan untuk memunggah dan menimbul kekayaan dan memiskinkan rakyat. Dengan melalui pemerasan, riba dan sebagainya. Dan ketiga, yang berkuasa. Guna kuasa untuk mempertahankan kedudukan mereka dan menzalimi dan menindas rakyat terbanyak. Jadi ini intisari daripada hijratun Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang berlaku dalam peristiwa itu juga pengajaran. Peranan anak muda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pengorbanan, keberanian, kecekalannya. Peranan sahabat yang setia, yang waras, yang bijak, Abu Bakar Siddiq. Rakan-rakan yang setia menyimpan rahsia. Peranan wanita yang menyimpan rahsia, Asma binti Abu Bakar, yang sebenarnya boleh dipercayai, diyakini dalam persiapan hijrah. Jadi ada anak muda, ada wanita, ada sahabat setia. Dan ada yang bukan Islam. Abdullah Uraiqah, sahabat Samaha, betul. Uraiqah itu mufti boleh betulkan, itu Hakim boleh betulkan. Dia maknanya ada peranan. Saya tidak tahu sama keyakinan dia, tapi maknanya kesetiaan dia dipercayai kerana dia tahu tentang logistik perjalanan kawasan itu paling pintar. Dia tahu lereng-lereng bukit untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi peranan kita belajar begitu. Dia tidak ada hijrah tanpa sumbangan. Pertama, keyakinan kepimpinan Rasulullah SAW. Sahabat yang setia, yang tidak pertikai. Anak muda, Sayyidina Ali. Wanita, Asma. Itu semua dia mikir. Kamu perjalanan dan sampai. Dan sebelum itu sebenarnya kita tahu, dia tidak berlaku begitu saja. Kita mesti ada reform, transformasi, langgar semua. Tak betul. Dia ada persiapan beberapa tahun sebelumnya. Yang disebut Bai'atul Aqabah Al-Ula dan Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah atau Bai'atul Aqabah An-Nisa. Betul. Ustaz Naim. Bai'ah maknanya janji Aqabah di tempat Bukit Aqabah yang pertama dan yang kedua. Maknanya 2 tahun sebelumnya sudah ada persiapan di Madinah. Orientasi pemikirannya, kefahamannya.
Dan yang keduanya dia disebut Bai'ah Aqabah An-Nisa kerana wanita. Wanita dari Madinah atau dari Yathrib masa itu datang ikrar kepada Rasulullah, kami patuh pada pimpinan, kami yakin dengan agama Islam. Okey. Itu disebut Bai'ah Aqabah kedua, Ats-Tsaniyah ataupun An-Nisa, wanita. Baik. Tapi tak begitu saja. Rasulullah tak menerima hanya mereka sekerana pengakuan mereka. Dia kirim. Kalau tak salah saya 2 orang, Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibni Ummi Maktum. Saya nak test Zahid. Masa saya dengar ada ceramah dari itu. Baik. Mus'ab bin Umair, kerana kepintarannya, ilmunya, kefahamannya. Abdullah bin Maktum, saya tahu, kalau tahu sejarahnya dalam Asbabun Nuzul tentang Abasa wa Tawalla, orang yang buta, nampak miskin, yang Rasulullah berpaling. Kadang-kadang kita hanya berjumpa dengan ketua-ketua. Teman yang perpaduan ketua-ketua parti, kan? Contoh. Tapi dalam peristiwa Abdullah bin Maktum ini, kerana dia miskin dan buta, itu diperingatkan supaya dengar juga yang di bawah pengajarannya. Baik, untuk merumuskan, nyatakan bahawa 2 orang ini dihantar supaya tahu apa itu Islam, tahu apa itu Quran, dan tahu apa dia mesej Islam itu. Barulah berlaku dan proses itu berterusan. Yang disebut Hijratun Nabi Muhammad SAW untuk membina melalui perjanjian Safa Madinah dan juga cuba menyantuni semua kelompok di Madinah yang agak sukar kerana berlaku Muhajirin, Ansar dan kabilah-kabilah Kristian, Yahudi dan lain-lain. Sesudah almarhum Ismail Faruqi merumuskan, dia kata, ini tercapainya masyarakat itu melalui kebijaksanaan, proses dan masyarakatnya. Pimpinannya harus betul, masyarakatnya juga. Dia tidak boleh bergelimpangan dengan semangat saja ataupun dengan fitnah dan adu domba. Kerana itu semua harus dibereskan. Kerana misi dijaga, keselamatan dan kemudian mengangkat martabat. Ada peristiwa yang lain menentukan, tapi saya ingat membadi itu mengatakan bila Ismail Faruqi dia kata, ini sebenarnya not a just a community. It's not just a society. Oh, Madinah society. No. It is an ecumenical community. Ecumenical community maknanya community yang berteraskan keyakinan, berteraskan nilai. It is community itu percaya kepada nilai. Bukan saja satu kelompok. Maknanya melatih, mendidik masyarakat supaya semuanya ataupun sebahagian besarnya itu punya satu komitmen untuk mengangkat martabat berdasarkan keyakinan, berdasarkan akhlak, berdasarkan nilai. Baru jadi perubahan itu. Dia kata ecumenical community. Bukan saja begitu. Masyarakat yang ada teras nilai dan keyakinan, tapi kan sebut dia par excellence. Maknanya dia mesti menuju kepada itqan fil amal, excellence dalam amal. Itu yang disebut Hijratun Nabi Muhammad SAW. Demikian tazkirah awal.